Okay guys, so hari ni aku berada dekat Segambut. So tujuan aku berada di sini adalah bersempena dengan majlis perasmian Service Center M-Force yang terpaling baru, yang terpaling besar. So aku tak nak buang masa, korang layan aje lah video ni, okay? Oh, tengok Mat, ya Allah ramai gila. Sampai dekat-dekat atas tu grand opening M-Force Kuala Lumpur Office dan Service Center. Let's go on. Ramainya. Ni baru special sikit. Sini senyap sikit. Tadi kat bawah, ya Allah, dia punya kecoh. So, sekarang kita orang lepak kat sini ajalah. A few inches later. Okay guys, so sekarang ni dalam beberapa minit saja lagi orang bakal dengan rasminya membuka ataupun merasmikan lah pembukaan M-Force punya Service Center yang terbaru ni lah. Upacara peletupan belon bakal berlangsung je lagi. Dia punya belon daripada hujung sana. Encik Asri, kita persilakan semua untuk kami. With a count of 1, 2, 3. There you have, ladies and gentlemen. Alah. Tak sempat. Okay guys, so sekarang ni jom kita tengok apa yang ada dekat M-Force Service Center yang terpaling besar dalam Malaysia ni. First of all, kita masuk dekat dia punya M-Force Gallery. Dekat sini lah terletaknya barisan-barisan motor yang bernaung di bawah M-Force. Ada mobil Daily, ada Benda, ada SYM, Eric, Kiwi, Benelli, CF Motor dan sebagainya lah. Macam ginilah lebih kurang. Bapak besar macam luas terbentang tu. Dia tak ada macam sempit-sempit, berhimpit-himpit nak tengok motor. Memang luas gila. XW 2000 ZK. Ini dah macam beli kereta Hanat. Bapak besar kunci dia. Ini kunci ke pisau ni. Boleh buat potong buah, kopek durian pun boleh. Anda. Oh yeah, ini dia. 4 dapur SRK 250 RD. Ni yang 450. 4 dapur juga 675 SR. Memang banyak kalau aku nak tunjuk satu-satu memang sampai besok video ni nanti. So ini dekat bahagian dia punya galeri ataupun dekat bahagian showroom dia. Sekarang kita pergi tengok dekat bahagian service center dia. Dengar-dengar ceritanya memang besar man. Jom. Ini bahagian service center dia lah. Bahagian nak claim warranty ke, nak repair ke kan. Tengok dia punya service bay luas tu. Boleh muat berapa biji motor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belah sana 16. Ada 16 ruang dan tempat kalau dia orang nak park ataupun nak letak untuk buat servis ke apa ke, boleh sekali jalan 16 biji. Lebih bukan 16 tu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan. 10 sini 10. Belah sana 10, 20. Dia kalau kata dia orang nak servis, nak repair ke, nak servis ke, dia orang boleh buat sekali jalan 20 biji. Kalau time tu pemain cukup lah, semua pemain bekerja kan. Besar gila. Okay, so tadi aku dah tunjuk dekat korang bahagian dia punya showroom ataupun bahagian galeri dia. Dan sekarang ni sini dekat area dia punya waiting space lah. So kalau korang datang untuk servis korang punya motor, korang boleh lepak kat sini sementara nak tunggu korang punya motor selesai dirawat ataupun di repair ataupun di servis ke apa-apa je lah. Korang boleh lepak kat sini kan. Lepak kat sini chill kan. Kalau nak lebih selesa, kau boleh duduk dekat sofa-sofa ni. Nampak? Lepas tu kalau kita tengok dekat bahagian sini pula, bahagian sini memang ruang yang dihaskan untuk LS2 punya barang lah. Kalau korang tengok dekat sini ada helmet yang didatangkan khas, yang dibawakan khas oleh Encik LS2. Ada full face, ada adventure punya helmet, ada modular helmet. Lepas tu dia punya kasut kan, kasut riding gears lah, ada glove, jaket. Dan belah sini pula ini adalah minyak hitam hasil usaha sama antara M-Force dan juga Petronas, iaitu M-Force Oil. Kat sini juga ada display. Kalau kata korang nak beli, boleh beli direct kat sini. And then aku rasa dekat sini ni tempat-tempat macam staff punya tempat lah ni. Kawasan sini dengan meja dia apa semua ni. And then dekat situ aku rasa ini nak daftar lah kot kan. Lepas tu kat sini pun ruang menunggu. Memang luas gila baik. Aku rasa dalam banyak-banyak service center untuk motor yang aku pernah pergi lah, M-Force punya service center ni yang kat sini ni memang yang terpaling luas lah yang pernah aku jumpa. Lepas tu dekat belah atas ni aku rasa lebih kepada tempat-tempat office. Nampak susunan meja, kerusi dia tu memang obvious sekali lah. Ini memang
tempat office. Lepas tu kalau korang nak tahu, dia siap ada ballroom lagi. Dan ballroom dia agak luas Mat. Tempat kita orang makan apa semua tadi kan, luas gila. Dan dekat sini ada kafe lah, CR Cafe. Oh, boleh minum kopi. Kat belah sana pun ada macam ruang menunggu juga. Aku tengok ada macam tempat duduk, boleh lepak, boleh santai kan. Alright guys. So sekarang diorang nak launch model terbaru dari CF Moto. Okay guys, so inilah dia CF Moto 250 Dual, sebuah motor dual purpose ataupun orang kita panggil motor gila-gila remaja man, kalau motor-motor macam ni, yang dibawakan khas dari CF Moto. Ianya datang dalam 3 variant color yang berbeza, ada lime green, polar white dan juga Tundra Grey, dan ianya bakal dijual pada tanda harga RM9,888 tidak termasuk road tax dan juga insurans. Maknanya CF Moto 250 Dual ni adalah satu lagi motor 250cc yang dijual pada harga bawah RM10,000. Ianya didatangkan dengan enjin 4-stroke single cylinder liquid cool yang bersesaran 249cc. Enjin ini dikatakan mampu menghasilkan sekitar 24.1 horsepower dan juga 22.5 Nm of torque. Kalau tengok pada dia punya suspension, dia datang dengan USD telescopic fork untuk suspension depan dan monoshock untuk suspension belakang. Untuk braking system dia pula, dia dilengkapi dengan single brake disc untuk kedua-dua brake depan dan juga belakang yang dipadankan bersama-sama dengan dual channel ABS. Untuk tayar, macam yang korang tengok ni lah, dia datang dengan spoke rim tau, tapi aku tak sure tayar dia ni tubeless ataupun tidak. Lepas tu untuk fuel tank capacity dia pula, ianya adalah sebesar 13 liter, dan untuk berat dia, aku rasa motor ni sangat ringan man untuk kelas 250cc. Berat dia dalam lebih kurang 154 kilo aja. Memang confirm lincah. Seat height dia pula agak tinggi, 840mm, tapi standard lah mat. Ground clearance dia pun dah 245mm, tinggi juga tu. Memang bertepatan lah dengan kedua purposean motor ni. Kalau rendah, macam mana nak main lompat-lompat dalam hutan kan? Selain dari semua tu, Encik CF Moto 250 Dual ni dilengkapi dengan LED headlight dan juga tail light, datang dengan digital display meter. Lepas tu siap ada USB Type A punya charging port tau. Okay guys, so itulah dia serba sedikit bersempena dengan majlis pelancaran ataupun pembukaan Encik Service Center untuk M-Force yang paling besar dalam Malaysia ni dekat area Segambut ni lah. So kalau kata ada antara korang yang macam masih lagi ragu-ragu dengan after sale service, especially kalau beli motor-motor keluaran brand-brand yang bernaung di bawah M-Force tu, korang dah tak perlu risau dah man. Memang luas gila, especially tempat dia punya servis-servis motor tu kan. Macam aku cakap tadi lah, sekali servis boleh jalan dalam 20 biji. So okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku cakap banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku cakap banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, bye bye. Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay?